The reason that I panggil sidang media ni berkaitan dengan isu yang hangat. Individu bernama Victor Chin. Ada beberapa watak-watak, Mr. R, Mr. A, Mr. W, Mr. Q. Jangan main ini teka-teki. Sebut nama terus. Baru kita boleh saman. Baru kita boleh keluar untuk membuktikan benar ke tak benar ke. Kalau ada bukti, tunjukkan bukti. Berapa banyak laporan polis terhadap dia, syarikat-syarikat milik dia. Pepatah Melayu pernah berkata, siapa makan cili, dia terasa pedas. Sidang media tersebut diadakan bagi menjawab dakwaan Victor Chin yang telah memberikan 9.5 juta ringgit kepada ahli Parlimen PKR. Anda rasa, kenapa Ramanan yang merupakan ahli Parlimen PKR dan juga naib Presiden PKR terlalu emosi dengan kenyataan yang dibuat oleh Victor Chin? Setahu saya, Victor Chin tidak menyatakan nama sesiapa pun. Lebih pelik, dalam sidang media Ramanan, beliau lebih minat untuk membongkarkan bisnes-bisnes Victor Chin berbanding menafikan kenyataan bahawa ahli Parlimen PKR telah mengambil duit. Kalau mengikut laporan, anda rasa siapakah ahli Parlimen PKR yang didakwa telah mengambil 9.5 juta ringgit dari Victor Chin? Cuba komen sikit pandangan anda.